Assalamualaikum. Saya Rosli Muhammad. Anak 8 orang. Ibu 3. Tinggal di Kota Baru dan KL. Yang keempat kami Zul. Yang keempat insya-Allah kami Zul. Sekian, terima kasih. Cucu baru 3. Oh, sikit ni. Cucu dengan anak beza setahun. Panggil aja. 3 sulung, 3 cucu. 3 sulung, 3 bongsu. Yang bongsu umur 9 tahun, cucu umur 8 tahun. 3 tahun dia cucu anak. Assalamualaikum. Saya Abdul Hakim bin Taib daripada kelas 5N1 di Aman. Ni lagi gimana dia? Orang saya tak ingat. Saya tinggal di Kampung Seri, hari ini pun di Kampung Seri lagi. Bekerja di SK Kota selama 33 tahun. InsyaAllah tahun depan pensi. Cucu, anak 3, lelaki 3 perempuan, cucu 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Rahman. Kamal Rahman. Dia bilat. Bila tak ada. Tutup kedai. Tak ada bilat. Lah dulu 4 lepas tu 5 yang besar. Orang tak rapi. Kalau hidup sekali masuk terus. Kampung Seri? Kampung Seri. Dulu Dok lah. Jonde. Kan. Jonde. Dia dapat dekat Kampung Seri lagi kat Kuala Haji P. Dia dekat Kampung Seri. Asal. Dia Bukan ni duduk di Kadok. Asal Kampung Seri lah. Dia mesra tak? Tak ada. Dulu sungai dekat area tempat kita duduk main. Dan dia jadi Dengar, yang mau kena dengar. Yang mau kecek lain. Buat lama orang lain pula. mau dah jatuh. Dia kata kursi. Ano lapis sipes orang, lalu ni ada 7. Dua jate, 5 tino. Natu ada 2, 7 ada 2. Kami sun natu boleh 20. Alhamdulillah. Sama kita aja. Mana kambing? Boleh 5. Kambing pula kambing. Kambing kau rubah kau aku. Kecek selu anak lapar. Lebih selu tu. Ibu 3 lapar itu semua ya. Hari ni malam dengar orang ni je, macam mes sekali tu je. Orang ni je. Kamu kita juga aku gambar tu orang juga. Oh, bopo. Itu saya. Tak sombong muka. Semak kau jauh. Assalamualaikum semua. Nama saya panjang tau lah, susah nak sebut. Bukan cek latte sudah lah. Allah kacau luar. Nama penuh Muhammad Bizanuddin bin Ghazali. Pelik lah, satu dalam dunia sama saya seorang je nama. Di sekolah orang panggil Mizan, manakala panggil Bijay lah. Tapi sekarang ni orang panggil saya BZ. BZ. Dulu sekolah 5-4 pun. 5-4, saya ingat kasih mas tadi. Kalau saya ingat. Saya dulu pendiam. Dulu tak kerja banyak lah. Memang dia lah dia. Tapi boleh. Bila kerja jumpa orang. Buat PR. Okeylah, kita tak boleh cakap hak kerja sini lah. Sebab saya tak pernah kerja KJS. Tak pernah kerja KJS, saya kerja swasta. So istilah pension itu tak ada lah.
selagi kita sihat, boleh berfikir kerja je lah. Tapi sekarang ni saya dah tak kerja dah, saya buat kerja sendiri juga. Nanti dah 2 tahun lebih. Saya dah tak kerja lagi, saya buat kerja sendiri. Jadi saya sebenarnya saya nak cakap lah, sebab saya tengok saya memang cukup suka lah join benda-benda macam ni. Saya cukup suka. Sebab tu bila dia cakap offer nak buat benda ni, saya tu masukkan nama saya. Kalau saya tengok time ni ada sini, ada kat KL boleh, saya tu join. Saya tu ambil tiket ke ubat. Jadi saya anak 3. Sebenarnya saya anak 4. Saya ada 2. Dua apa? Saya kena bagi tahu lah sebab tiket forum rasmi. Anak saya 3 dah kerja lah, semua dah kerja. Yang bonsu umur 3 tahun. Yang seorang lagi. Benda-benda macam ni kita tak boleh nak minta. Kita tak perlu nak bermegah. Tak perlu nak bermegah. Ada 1, 2, 3, 4 kita tak pernah. Tapi bila orang macam ni, sebab anak saya kena beritahu lah anak saya 3 tahun umur. Alhamdulillah tak ada apa, tak ada isu. Alhamdulillah tak ada apa. Jangan risau. Saya akan jumpa dengan Haji Rahimi. Apalah itu nanti kita tahu lah, tapi yang pentingnya alhamdulillah lah. Oh, memang alhamdulillah lah. Jadi tak perlu nak bangga. Jangan bangga. Kita benda-benda macam ni kita jangan bangga. Benda ni someday bila Allah dah buat macam tu, jadilah dia. Saya ni kerja, cakap jujur, saya mengata dunia, mengata perempuan, mengata pak main kau kata-kata. Rupanya jumpa kahwin. Itulah cakap mahal. Jadi cucu tak ada, insya-Allah tahun depan mungkin anak sulung saya akan bertunang dan insya-Allah hujung tahun akan kahwin. Saya akan jemput kalau ada jodoh. Insya-Allah. Dan saya akan buat, saya tu bagi tahu saya tinggal di Rawang. Rumah saya di Rawang. Putri High. Mungkin dah ramai dah pergi, yang mana dah pergi. Saya akan buat open house 28 hari bulan 3 sempena in conjunction dengan saya punya anak bertunang lah. Yang mana yang ada kelapangan saya akan jemput, datanglah. Saya datang dah. Saya memang suka sangat orang datang rumah. 28 bulan 3. Jadi jangan pula bila dah seorang 3, ada 2, ada 4, jangan tengok something yang different lah. Noriah mahal. Amah jangan tengok something yang ni lah. Amah, dengar tak? Jangan pula orang 2, orang 3 tengok something yang berbeza lah. Orang tahu saya ni bukan jadi penjahat, saya baik. Saya banyak orang. Begitulah. Bukan serius tapi saya baik. Alhamdulillah. Hati baik kan? Hati baik. Jangan risau lah, saya cukup baik. Dan saya pegang janji. Kalau saya cakap saya buat, saya datang lah insya-Allah. Saya sangat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Hashim. Apa ni kalau orang panggil Haji Zuampang. Jadi sebelum pada itu kita tahniah kepada penaung kita pada berjaya buat hari ini. Sebenarnya saya rasa seronok bertemu kawan-kawan lama. Sebenarnya kata ulama benda ni tidak sia-sia. Apabila kita buat dengan nawaitu untuk merapatkan ukhuwah, merawatkan ukhuwah jalinan mesra, kita dapat pahala. Insya-Allah. Itu adalah bukan AJK kita bukan kepada AJK kita. Jangan kata buat suka-suka ni dah. Ini adalah nawaitu kita kerana merapatkan hubungan silaturahim, ukhuwah kita dapat pahala. Jadi saya pada yang hari ini kita masih boleh berjumpa mata lagi, dan jangan lupa pada yang telah pergi meninggalkan kita, sahabat saya, kita semua mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jadi kita semoga
kita doakan sahabat-sahabat kita yang telah pergi terdahulu ditempatkan, rohnya ditempatkan bersama-sama orang yang beriman. Amin. Jadi kita seperti Nizam cakaplah tadi, mungkin tahun depan kita belum tentu lagi kita boleh berjumpa macam ni. Jadi saya cukup seronok. Terima kasih kepada enam ADK semua yang tolong untuk menggerakkan untuk dapat membuat majlis kita pada hari ini. Jadi saya ni sebenarnya anak lama Sulawesi. Soremo. Kamu cucu ya tak ada. Cucu tak ada lagi pasal anak mu dia ngaji umur 30 lepas usia zaman ni lama kahwin sikit. Tapi ada lagi puan mana orang kalau belajar di U. Ada lepas tu kalau kahwin lagi. Jadi amo ialah pasal orang kata Tony gini rajin dah si awet tina tak lokek. Tahu seorang. Jadi tapi cucu tak ada. Tak lama kahwin. Jadi apa ni masih berkahwin lah. Bukan ada dah nak nikah dah. Nikah dah. Bawa ya? Nikah dah. 7 dah nikah. Tapi ada lagi 5 lagi. Dah tak ada cucu lagi ni kalau ada. Cucu tak ada lagi. Masa dia baru ni yang nikah. Nikah tu baru lagi. Jadi sekali lagi yang saya kalau ada silap dan salah dalam tutur kata saya pada hari ini dan semasa kita berwasap dalam grup pun sini saya ambil kesempatan untuk memohon ampun dan maaf. Terima kasih. Takbir. Allah.